Squad sedia. Hormat ke hadapan, hormat. Kami dari pasukan PBFM ingin mempersembahkan kaedah bantu mula untuk tangan yang patah dan kepala yang cedera. Apa ni? Tengah aku sakit. Kenapa tangan aku macam ni? Ini biar Allah beratnya kau. Bawa dia lagi ke tempat yang selamat. Sakit. Ui, tangan aku sakit. Ni kat sini Ini macam bentuk yang macam patah ni tau. Patah dah ni oi. Sekejap. Awak ikut ni. Adam. Aku dia kau sabar. Saya pergi ambil Maggie sekejap. Ada tempat? Ada tempat lain sakit? Ada tangan dulu Awak dia dekat tangan tak? So saya akan buat pandu tangan. Pertama sekali ambil andu, lalu letakkan puncak di bawah siku langsung. Kemudian tarik di bawah hujung kain ke atas untuk melakukan ikatan buku sila. Kemudian kita perlulah mengangkat kolom mangsa untuk membuat kemasan. Ikat buku sila, kanan atas kiri, kiri atas kanan. Turunkan kolom mangsa. Kemudian ambil di ujung tepi siku. Lilit jika menggunakan pin. Jika tak ada, masukkan ke dalam siku mangsa. Pastikan tangan duduk dalam 360 darjah. Okey, anda tangan selesai. Apa ni? Kepala kau darah lah. Hari ni aku buat ikatan andu kepala. Boleh? Mula-mula kita kena melipat yang ini. Kemudian kita kena letak yang bahagian lipat atas kening mangsa. Kemudian kita angkat puncak ini ke atas bagi membuat kekemasan yang penting. Terusnya mensilangkan tali belakang dan mengikat buku sila kanan atas kiri, kiri atas kanan. Kemudian lilit tali yang ekstra ini. Dan yang puncak ini kita kena melilit juga dan meletak di bahagian bawah kain andu ini. Selesai. Siap sedalah andu kepala dan andu tangan. Mari kita akan memanggil guru dan guru akan memanggil ambulans. Kemudian kita perlulah memberitahu kepada ibu bapa ni. Afif, jom kita beritahu mak kau dengan jatuh tu ni. Okey. Ya. Jom. Baik-baik Marah kau. Saya Muhammad Tarekal bin Raimi. Saya Muhammad Fikram bin Johani. Saya Muhammad Ishraf bin Muhammad Faisal. Sekian, terima kasih.